Recording ready. Camera roll. Action. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Salam sejahtera. Allahu Akbar. Bertemu lagi kita sahabat-sahabat semua dalam channel Buya Motovlog. Agak-agak sahabat-sahabat semua sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Dia kepada sahabat-sahabat semua seperti yang dijanjikan lah, man. Jadi pada video yang lepas-lepas, janji malam ni nak buat midnight, perjalanan malam daripada utara kita menghala ke pantai timur, sahabat-sahabat semua. Perjalanan kita agak berbeza sahabat-sahabat semua Sebab apa berbeza? Uish, apa ni berkabut ni? Oh. Okey. Clear. Berbeza sebab aku cuba ubah tukar route sikit lah. Tukar route. Jadi aku tak masuk highway baling tu kan. Highway baling ke Great tu. So aku bawa lah sahabat-sahabat semua. Kita masuk pusing ikut baling sahabat. Kita masuk ikut baling. Lepas tu kita masuk ikut Jalan Pengkalang Hulu. Jalan lama sahabat. Jadinya secara jujurnya sahabat-sahabat, aku tak pernah lalu jalan tu waktu malam geng. Dah terlepas cakap lah. Dah mandi-mandi dah. Sabung lah. Lagu ni lah. Sambil-sambil mengelak. Sambil-sambil kita ingat juga kalau sebut perkataan baling ni sahabat mesti kita ingat apa ni, cerita zaman dulu-dulu. Apa ni tajuk yang Raja Bersiung tu. Kalau kita tengok cerita tu, raja dia tu ketagih berkali dia. Minum darah sehingga dia tubik taring, sehingga dia keluar taring raja ketika tu. Zalim tak ada. Rakyat dia bangkit. Bangkit, orang lari je raja tu. Lari. Dia patuh siung dia ni sebab tu ada nama siung di kawasan baling tu. Baling pula tu dia lepas dia punya taring dia tu. Lekat nama baling. Hikayat dulu-dulu lah sahabat. Aku pun tak tahu juga. Bukan aku lahir zaman hitam putih Cerita tu cerita dulu-dulu lah sahabat Sebab tu lah orang dulu-dulu ni macam-macam ilmu ada Okey. Bukan macam zaman sekarang ni main telefon. Banyak kemudahan lah zaman-zaman sekarang ni. Tak sama dengan zaman-zaman dulu kan. Sekarang ni kemudahan banyak lah. Buka-buka mata, jalan tak comel, pergi kerja dengan motor. Tak, hantar anak sekolah dengan bas, dengan van, kadang-kadang dengan motor. Tak kena buat, bawa kenderaan sendiri. Anak tu dan ni kalau dulu-dulu kan mungkin tahun 80-an kali dia. Tahun 70-an, 80-an. Kenderaan ketika tu ada dah, tapi tak ramai yang pakai. Kawasan-kawasan pedalaman ni, pergi sekolah berjalan kaki sahabat-sahabat. 4-6 kilo berjalan kaki. Tak, sehari mungkin 15 sen, 20 sen, 30 sen. Kalau orang tua yang jenis ada harta ataupun bekerja tinggi tu mungkin 50 sen sehari. Anak-anak pergi sekolah. Tak, lah ni 5 ya pun tak mau. Tu pakai tanda sahabat. Kalau kita nak masuk highway Great tu, jalan baling tu, straight ni straight ni. Kok highway baru. Tapi kita masuk ke jalan baling ni sahabat. Tadi tu aku ada dah kerja sini, tapi highway ni tak buka lagi, tak silap aku. Tak buka ataupun tak siap. Ni cerita ni 18 tahun lepas sahabat 18 tahun lepas aku dan bertugas di kawasan baling Pekala Hulu. Satu ketika dulu lah sahabat. Itulah kadang-kadang tu nak balik ke Pantai Timur, aku tak balik malam pun. Walaupun dengan kereta. Ketika tu bujang lagi lah.
Weh, lama 18 tahun lepas tu sahabat Allahuakbar. Tak terfikir pula dulu nak balik tengok malam nak buat channel macam-macam ni lama jalan ni tak lalu sahabat Allahuakbar. Lama tak lalu. Banyak juga perubahan nak meningkat ni sahabat mana tu? Jalan kau nak kat ni. Okey. Jadi kita ni tak jauh dah sahabat dengan Pekan Baling. Menuju dah kita ni. Weh, apa dia tu? Hanya Seri Keladi. Hana. Hana Seri Keladi. Comel juga nak buat kedai tu sahabat Kalau straight tu pergi ke apa nama kolam air panas okay. Elok juga ke tempat dia tu, kolam air panas. Muda-muda duduk selalu pergi pandai air kolam air panas tu. Best juga ke tu depan tu. Straight Jadi kita tak pergi lah kot tu je betul. Okey, takut. Ya kau lah straight. Jadi kita menghala ke Pekalang Hulu sahabat-sahabat semua. Comel lah ni, lama tak mari sahabat wish. Ngalapu lip daripada tempat rumah aku nak mari ke Bali ni tak berapa nak seriau sangat sahabat. Jadi daripada Pekalang Hulu tu Pekalang Hulu tu nak pergi ke Kari Kepala Ikan tu. Terus ni apa nama ke Pekalang Hulu Betong Bukit Berapik. Nak masuk Thailand boleh kan kot tu kan. Jalan daripada Baling ke Pekalang Hulu sahabat macam ni dia lagu ni lah. Allahuakbar. Kita layan ke. Syok juga no. Sejuk berasa. Sekejap lagi jauh lagi tu. Kita nak balik jauh lagi tu. Banyak mengon ada. Jalan Baling ke Pekalang Hulu ni geng. Jalan dia lawa sahabat. Tengok ni Ni apa nama? Aku lupa nama dia sini geng. Aku dulu pun biasa lepok aku ni Gunung Inah ke apa tak ingat petang-petang petang-petang ramai geng. Situ lepok situ. Dia tengok view yang tak tahu bukit. Tengok view. Bawa awet boleh geng situ. Siapa dah ni geng Pekalang Hulu. Siapa-siapa nak pergi masuk Betong sahabat-sahabat semua. Ni tibai kiri ni geng. Tu street. Kau tu Betong tu sahabat. Bukit Berapik. Bagus. Comel. Banyak apa nama perubahan ni sahabat Banyak perubahan. Aku nak pusing sikit. Nak isap okok dulu ke. Nak isap okok dulu sebelum kita nak pergi apa nama jalan lama. Isap okok dulu, ambil ilham dulu dek ni. Allahu Akbar sahabat-sahabat semua. Allahu Akbar. Anak ayam aku ni memang betul-betul jagalah. Allahu Akbar. Sebab apa? Aku sampai kat sini ni geng kan. Aku berhenti, aku nak buka pushback aku ni. Cari telefon aku tak ada. Aku cari dalam ni tak ada. Gelabah aku cari dalam ni tak ada geng. Aku ingat aku duk sembang tadi tempat mula-mula sebelum aku nak bergerak pergerakan ke sini lebih kurang 45 minit juga. Aku baru ingat telefon aku letak sini tadi. Letak sini. Lepas tu aku tengok duduk situ geng. Hidup lagu tu tak jatuh. Ya Allah. Hidup situ tak jatuh. Ketak juga geng. Tapi ada luka lah sikit tak apalah, selamat. Ya Allah. Tak tengok duduk situ, terkejut aku. Allahu Akbar. Ni nak jaga sahabat-sahabat. Oi. Allahu Akbar. Rezeki ada geng. Nasib baik lah telefon ni
Allahu Akbar. Kadi dok kak. Tak tahu duk mana. Jadi kita balik kepada cerita Pegalang Hulu ni. Sahabat dulu ni, Allah, tak silap aku, semuk lagi sini ni. Hutan lagi. Oh, sini ni semuk-semuk lagi ni. Dulu ni dewan ni tak ada lagi ni. Dulu aku bagi kain 18 tahun lepas, tak silap aku bagi sini. 18 tahun lepas. Dan lah bertugas kat sini sekejap ni. Dulu tak silap ni ada apa nama, tempat orang main takraw. Lama tak main sini. Lepas tu depan tu ada BSN kan, kalau tak silap. Sekarang ni tak tahu ada ke tak. Oh, lawa masjid dia rasa tu. Ya Allah, lama tak mari. Sebut kata Pegalang Hulu Perak ni sahabat ni, dulu ni bukan nama Pegalang Hulu sahabat. Dulu ni Pegalang Hulu ni lebih dikenali nama Keruh. Keruh. Jadi apa nama Keruh ni, dia kawasan utara Perak lah. Dia sepadan dengan Thailand tu. Jadi ada juga sejarah apa nama Pegalang Hulu ni sahabat. Sejarah dulu-dulu sebab kawasan ni dulu pernah diperintah oleh apa nama Raja Siam tu, Patani. Tak silap nama Riman kot raja tu. Pernah memerintah kawasan ni dulu. Lepas tu pada awal tahun 80-an, Kerajaan Negeri Perak ni dapat balik. Lepas tu dia tukarlah nama Keruh tu sahabat. Dia tukar Keruh kepada apa nama Pegalang Hulu. Tapi nama tu dulu aku duk mari 18 tahun lepas pun duk guna Keruh lagi. Jom kita tubik, jom kita keluar pekan Keruh. Cerita dia. Sebab mesti sahabat-sahabat semua tertanya-tanya sebab apa nama Keruh dulu. Dulu Raja Riman ni dia memerintah kat sini sekejap tu. Satu tasik lah cerita dia. Ada satu tasik tu. Jadi Raja Rimang tu dia mandi gajah dia, geng. Tak tahulah berapa puluh ekor, berapa ratus ekor, sehingga air tu menjadi Keruh. Tu jadi nama Keruh tu, geng. Tu berpunca gajah duk mandi tak. Keruh habis air. Keluarlah nama Keruh. Macam aku bagi tahu tadilah, tahun 80-an, tak pastilah tahun 83 ataupun 84, nama Keruh tu ditukar kepada nama Pegalang Hulu. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat tak, rezeki telefon aku ni, ya Allah, duk celah tu. Kali dok kak, memang babai dia ni. Habis pula 500. Cak air telefon. So sekarang ni kita daripada Pekan Keruh, kita tala ke kari kepala ikan sahabat. Kita keluar kut simpang 4 gerik tu. Lepas tu kita terus ke gerik lah sahabat-sahabat semua. Jadi cerita tadi tu, kalau tersilap minta maaf orang-orang Pegalang Hulu, orang Baling. Saya ingat-ingat akulah. Allahu Akbar. Jalan dia pun lagi. Ni kali pertama. Kali pertama aku lalu jalan ni untuk waktu malam. Allahu Akbar. Jadi dulu jalan ni laku keras laku keras. Sebab apa tidak, jalan highway ke Gerik tadi tu belum siap lagi. 2000 berapa tak ingat siap. Orang dah guna lalu jalan ni ni kita turun bukit. Bukit lanjut sahabat Tapi pergerakan aku nak balik ke Pantai Timur siang hari lah dulu. Takut nak balik waktu malam. Tapi dengan motor ni berani pula ya Allah, sebab terlepas mulut dia. Jalan ni
aku tak berani nak laju sahabat. Sahabat-sahabat tengok sendirilah jalan dia. Jalan sini pun sahabat-sahabat semua sunyi juga sunyi juga. Nak jumpa dengan kereta seputih tu 5-6 minit jugalah. Walaupun kita bawa dah dia punya kelengkapan macam pam, aku ada bawa pam, cacing apa semua. Adalah sedikit-sedikit panas tu, benda-benda basic. Tapi apabila kita berjalan malam ni sahabat, perut tu memel lah. Duk takut je duk risau harap-harap tak ada apa-apa sahabat lah. Allah. Kalau kita nak sebut Pekalang Hulu ni, dulu-dulu ni dia ada sejarah hebat sahabat hebat juga dia punya sejarah apa. Tapi itulah, aku tak tahu sangat Allahu Akbar. Ngona ni. Kena slow-slow jalan basuh ni. Guling sore lagi. Rasanya nak sampai dekat dengan simpang kari kepala ikan tu dalam 20 minit lagi kot sahabat. So kita layan dulu lah view malam ni sahabat. Jalan lama sahabat, jalan lama. Jalan ni ramai dah tak lalu. Masuk akunya daripada Penang, Kedah. Jarang dia orang nak masuk jalan ni, nak pergi ke Great ni. Dia orang tiba ikut highway tu berasa lambat pula nak siapa? Kau aku bawa slow geng. Allahu Akbar. Takut lagu tu lah overlap bro. Slow kat Ngona tu. Panjang sangat. Aku duk sembang sahabat-sahabat daripada tadi duk menyembang je. Jadi aku sping lagu lah sahabat. Korang dengar lah lagu apa yang ada ni apa pun nak layan. Proang tai rong won ko hot rau thai ពួករោគចង្រៃញាប់ញីបែនបុកស្រែកមូល Ya Allahu Akbar. Lagu apa geng yang keluar ni? Salah pilih lagu. Allahu Akbar sudah. Berat lagu. Finally kita dah sampai sahabat-sahabat semua tu dia. Kalau sepatutnya tadi kita ikut jalan tu geng, ni kari kepala ikan ni. Ikut jalan tu straight. Kalau kau nu Pekan Gerik dah geng. So kepada sahabat-sahabat semua, kita nak menghala ni geng, highway Gerik. Jadi Pekalang Hulu ke kari kepala ikan Gerik ni kita dah sampai, alhamdulillah. So satu lagi ni lah, agak-agak mencabar juga sahabat. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, setelah 4 hari aku duduk membebe tadi duduk spring pula lagu lain dek ni. Allah Akbar. Jadi sahabat-sahabat semua, kita layan Bukit Gerik. Aku spring lagu lah sahabat agak-agak terkena lagu tadi dek ni. Apa pun kepada sahabat-sahabat semua, kita jumpa sebentar lagi. Alunco.
Alhamdulillah sahabat-sahabat semua. Nampak ke dah dalam gelak tu. Allahu Akbar, dah sampai dah kita geng. Allahu Akbar. Semasa dalam perjalanan tadi macam-macam lah. Ya Allah, aku duk teringat kau telefon lagi tu. Jarak 45 minit. Telefon duk celah sideboard. Allah tak jatuh. Herai kot aku. 45 minit. Allahu Akbar. Allahu Akbar deh. Ya Allah. Allah nak buatnya rezeki lagi tak. Allah, aku lupa geng nak bagi tahu, nak tunjuk. Depan tu airport tu geng. Airport lapangan terbang Kota Baru, Bakalan Cepat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak sempat nak tunjuk airport. Tak apalah, esok aku tunjuk sahabat-sahabat semua dah. Allahu Akbar. Macam-macam jadi kali ni ke. Allah. Kita masuk daripada Baling, Taibai ke Pagalan Hulu, lalu Jalan Lamong, Kari Kepala Ikan, Taibai Bugrik. Akhirnya kita dah sampai sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah. Telefon aku pun tak hilang sahabat Allah, rezeki weh. Aku masih Allah Akbar. Macam tak percaya lagi. Jarak perjalanan 45 minit tu. Oh, hidup tepi bok ni. Allah. Aku naik motor ni duduk termenung. Macam mana dia tak jatuh? Padahal duduk gegar duduk. Allahu Akbar. Pukul 3 pagi tu. Bapakmu tak apa, dia dah kali selimut dah ke. Aku ni. Apa pun nak kepada sahabat-sahabat semua, lagi sekali jangan lupa subscribe Esok Part 2. Cerita dia 1941, sejarah perang bos. Apa pun nak. Assalamualaikum. Bye bye. Luncur.